Untuk orang awam yang nak belajar Al-Quran, sebenarnya cara yang betul supaya kita taklah terlalu takut nak membaca tafsir sebagainya, tapi pada masa sama tidak juga melebihi limitasi yang sebenar tu kan. Itu setiap orang kena kita panggil ada seimbang lah dalam diri dia untuk belajar dan juga tak lebihat, tak melampaui batas lah. Tapi tetap kita cadangkan belajar. Maksud baca Quran, bacalah terjemahan dia. Kalau yang siapa yang selesa baca terjemahan, guys, banyak pilihan. Contohnya Prof. Muhammad Abdul Halim, Piktol, Adi Suali dan lain-lain membantu untuk kita faham mesej Al-Quran secara umum lah. Boleh explore perkara tersebut sebab Al-Quran ni untuk difahami. Saya ingat ada beberapa kisah tentang bukan Muslim, dia peluk Islam kerana explore terjemahan. Antaranya lah tokoh besar Muhammad Asad, tokoh besar dalam pemikiran Islam, tokoh besar dalam dunia keilmuan Islam. Dia pula terjemah dan juga buat tafsir ringkas Al-Quran. Okay? Dia pula terjemah beberapa karya lain termasuk sebahagian daripada Sahih Bukhari. Dia pula tulis pelbagai karya lain termasuk dalam asas politik Islam. Muhammad Asad ni nama Islam dia, nama lama dia Lopak West. Dia Yahudi. Macam mana dia kenal Islam dan juga peluk Islam? Sebab satu hari beliau duduk dalam train. Beliau lihat kawasan tu, sepatutnya kawasan orang yang middle class, upper class. Dia tengok tapi orang dalam tu bermuram durja. Macam ada benda tak settle padahal materialnya dah okey dah. Pakaian elok. Kenapa? Bila balik rumah, dia buka terjemahan beliau sampai kepada surah At-Takatsur. Dia tulis dalam buku Road to Makkah dan juga beliau sebut dalam satu wawancara beliau di televisyen. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh sifat suka menambah-nambah, mengumpul-ngumpul. Kumpul pengikut, kumpul kekayaan, kumpul harta benda. Maksudnya selalu rasa tak cukup. Bila berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk kubur. Quran guna zurtum, ziarah. Maksudnya orang yang masuk kubur tu sebenarnya bukan dia akan berhenti kat kubur. Kubur tu perhentian sementara, dia akan dibangkitkan untuk kepada mahsyar seperti itu. Jadi daripada surah ini, Muhammad Asad boleh tadabbur Quran. Dengan terjemahan dalam keadaan dia belum Islam. Sebab tu orang Islam lagi lah. Tapi dalam masa yang sama belajar ikut panduan, jangan buat kepala sendiri, improve diri. Dan juga setengah tadabbur kita jangan suka share sangat. Kita cuba belajar lagi, cuba tanya orang yang faham lagi, pakar lagi, ustaz-ustaz ke dalam kumpulan tadarus ke kan. Kalau ustaz tu tak faham, ustaz tolong tanya kepada pihak lain pula kan. Jadi saling membantu untuk faham Quran. Satu. Yang kedua, ayat Quran ni ada yang jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan apa pun direct orang boleh faham. Ayat-ayat tentang beri makan kepada orang miskin, anak yatim, ayat-ayat itu boleh faham. Jadi kita hayati. Jangan nak cari yang kita panggilnya rare-rare ni. Kita nak dekati Quran, nak faham Quran, nak amal Quran, bukan nak cari benda rare. Banyak ayat Quran boleh faham. Ada sebenarnya itu panduan guru-guru persembahan. Jadi begitu.